Yang bracket ni dia padu sikit sebab skru dia ni semua aluminium. Yang ni lampu solar yang model padu punya. Yang ni yang premium punya. Harga dia mahal. Yang model ni saya ada sebiji je. Sebab sebiji model ni korang dapat 2 biji lampu yang model putih tu. Tapi walaupun harga dia mahal, kualiti dia ni memang kena dengan harga. Body dia ni daripada aluminium tau, yang jenis die cast. Body dia ni solid dan berat. Dia punya finishing pula cantik. Powder coat kasar warna kelabu macam ni. Dia punya body ni memang tahan lama. Lampu pula korang dapat saiz besar macam ni. Jadi memang kena dengan harga. Lampu ni mudah untuk korang gantung dekat tiang lampu. Dia punya bracket ni jenis warna putih macam ni. Mudah untuk gantung dekat mana-mana. Lampu pula korang boleh pasang lama sebab dia pakai bateri saiz besar dekat bahagian dalam. Dia boleh maintain dari maghrib sampai subuh dengan selamba. Lampu ni tak ada reflektor tau. Tapi cahaya dia ni terang. Walaupun tak ada reflektor, cahaya dia ni terang, dia boleh cover banyak tempat. Sebiji lampu ni dia boleh cover kawasan yang luas. Jadi kalau korang nak cari lampu jalan, korang boleh pakai lampu solar macam ni. Tak payah nak bayar bil elektrik. Lampu pula cahaya terang. Yang ni yang premium punya, harga keras tapi kena dengan harga.